Tahukah anda? Lebih daripada 99% warga emas di Malaysia sebenarnya tidak sedar akan kewujudan satu tumbuhan laut yang sangat istimewa. Ia bukanlah ikan, jauh sekali udang, tetapi ia mempunyai potensi luar biasa untuk membantu kita membaiki sendi dan menjana semula kolagen dalam badan. Malangnya, ia sering kali kita abaikan begitu sahaja. Ramai uncle dan aunty kita di sini beranggapan bahawa apa sahaja makanan laut adalah pilihan yang sihat. Tanpa sedar, mereka mungkin telah lama terpedaya dengan tanggapan yang silap. Dalam perkongsian kali ini, kita akan membongkar secara mendalam tentang 4 jenis makanan laut yang harus anda elakkan seperti mengelak risiko besar selepas usia 60 tahun. Selain itu, kita juga akan mendedahkan 4 jenis makanan laut penyelamat nyawa yang harus anda cari seperti mencari harta karun untuk dimasukkan ke dalam diet harian. Kita akan bermula daripada senarai risiko paling rendah sehinggalah kepada yang paling berbahaya dan memudaratkan. Sebelum kita bermula, jika anda benar-benar prihatin terhadap kesihatan diri dan keluarga, sila tekan butang langgan, subscribe, di bawah dan aktifkan loceng notifikasi. Dengan cara ini, anda tidak akan ketinggalan maklumat kesihatan praktikal pada masa hadapan. Di sini, kami hanya mendedahkan kebenaran kesihatan yang jarang sekali diberitahu secara jujur oleh media arus perdana. Jika anda menyukai kandungan yang kami kongsikan, sila type 1 di ruangan komen sebagai tanda sokongan hangat kepada kami untuk terus berkarya. Baiklah, mari kita masuk ke topik utama. 4 jenis makanan laut yang harus dielakkan selepas usia 60 tahun. Tempat keempat, makanan laut kumpulan cephalopod, sotong, sotong katak, gurita. Terutamanya jika anda sedang mengalami sakit sendi, kolesterol tinggi, atau keletihan yang tidak diketahui puncanya, anda mesti mengelakkan jenis ini. Sotong dan gurita sering muncul di meja makan kita di Malaysia, sama ada dalam hidangan sotong goreng tepung atau sambal sotong, kerana teksturnya yang kenyal dan enak. Secara teori, ia kelihatan seperti pilihan yang munasabah kerana rendah lemak dan tinggi protein. Walau bagaimanapun, apabila kita mengkaji kandungan dalamnya, satu kenyataan yang membimbangkan muncul. Anda boleh bayangkan sotong seperti sebiji spen yang meresap penuh kolesterol. Satu hidangan seberat kira-kira 85 gram sotong masak mengandungi sehingga 198 mg kolesterol. Apakah maksudnya? Hidangan sekecil ini sudah merangkumi lebih 65% daripada jumlah pengambilan harian yang disyorkan. Bagi orang muda, hati mungkin masih mampu menanganinya, tetapi ini adalah isu besar yang mesti dipandang serius seiring pertambahan usia. Keupayaan hati kita untuk mengawal dan memetabolismekan kolesterol akan menjadi perlahan secara semula jadi. Menurut satu kajian yang diterbitkan dalam Jurnal Pemakanan Berwibawa pada tahun 2021, warga emas yang mengambil kolesterol tinggi dalam diet mereka mempunyai risiko 43% lebih tinggi untuk menunjukkan petanda pengerasan arteri, arteriosklerosis, dan risiko kejadian berkaitan jantung meningkat sebanyak 31%. Pengerasan arteri adalah seperti menuang konkrit halimunan ke dalam saluran darah anda secara perlahan-lahan, yang merupakan petanda awal serangan jantung atau stroke. Selain itu, sotong mempunyai satu lagi senjata rahsia, iaitu kandungan purin yang sangat tinggi. Purin akan dimetabolismekan menjadi asid urik. Buah pinggang warga emas juga menghadapi kesukaran untuk membuang asid urik secara berkesan. Apabila asid urik berlebihan terkumpul, ia akan mengkristal menjadi seperti jarum-jarum tajam di dalam sendi anda, menyebabkan kesakitan yang amat sangat dan keradangan, keadaan yang kita panggil sebagai gout. Penyelidik memerhati bahawa warga emas yang mengambil makanan laut tinggi purin lebih daripada 2 kali seminggu mempunyai risiko 50% lebih tinggi untuk mendapat keradangan sendi kronik dalam tempoh hanya 2 tahun. Jadi, jika anda menyangka sotong adalah alternatif sihat, saya amat menyarankan anda berfikir semula, terutamanya bagi mereka yang bergelut dengan darah tinggi, kolesterol, atau artritis. Tempat ketiga, penyamar nutrisi berpakaian makanan laut jejari ketam, crabs TKS. Benda ini bentuknya meniru ketam, warnanya menarik, malah baunya pun ada sedikit iras ketam. Namun, jejari ketam berbanding ketam sebenar adalah ibarat margarin berbanding mentega asli.
Bagi warga emas di Malaysia, ia berada di kedudukan teratas dalam senarai makanan pengganti yang paling tidak disyorkan. Apakah faktor yang membuatnya begitu berbahaya? Pertama, kita mesti mendedahkan penyamarannya. Bahan asas jejari ketam adalah sesuatu yang dipanggil surimi, iaitu isi ikan murah, seperti sisa ikan kod, yang dikisar halus dan dicampur dengan sejumlah besar kanji, gula, garam, dan pelbagai perasa sintetik. Sebaik sahaja ia diproses menjadi jejari merah putih itu, ia bukan lagi makanan laut, tetapi makanan proses sintetik sepenuhnya. Bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas, kebimbangan utama terhadap jejari ketam ialah ia meningkatkan paras gula dalam darah dengan sangat pantas. Satu kajian dalam Jurnal Pemakanan Klinikal tahun 2020 menyatakan bahawa tindak balas gula darah yang dicetuskan oleh jejari ketam adalah setara dengan roti putih. Kanji ubi kayu dan kanji gandum di dalamnya dihadam dengan sangat cepat dan hampir serta-merta bertukar menjadi glukosa yang membanjiri saluran darah anda. Ini adalah berita buruk bagi warga emas yang sedang mengawal pradiabetes atau rintangan insulin. Kajian itu juga menunjukkan warga emas yang kerap memakan produk berasaskan surimi mempunyai tahap insulin 2.6 kali lebih tinggi daripada mereka yang tidak memakannya. Selain itu, jejari ketam juga tinggi kandungan natrium, garam halimunan. Satu hidangan mungkin mengandungi lebih 700 mg natrium, dan itu belum termasuk sos cili atau kicap yang anda tambah. Pengambilan natrium berlebihan adalah punca utama tekanan darah tinggi, terutamanya apabila fungsi buah pinggang kita mula menurun mengikut usia. Tempat kedua, pengumpul logam berat yang elegan, scallop, kapis. Scallop dengan isinya yang putih dan halus sering dianggap sebagai hidangan mewah dalam majlis makan besar atau restoran mahal. Ia kelihatan sangat bersih dan tidak berbahaya. Namun, bagi warga emas berusia 60 tahun ke atas, ia boleh menyebabkan masalah besar yang tidak boleh berpatah balik. Isu utamanya terletak pada satu fakta menakutkan, mereka adalah pengumpul logam berat yang sangat cekap. Scallop adalah haiwan filter feeder yang menapis air laut untuk mendapatkan makanan. Dalam proses ini, mereka secara tidak sengaja mengumpul logam berat berbahaya seperti kadmium dalam tisu mereka. Berbeza dengan pencemaran akuakultur yang mungkin turun naik, pengumpulan logam berat ini adalah sifat semula jadi mereka. Sebaik sahaja logam berat ini masuk ke dalam badan anda, buah pinggang akan menjadi mangsa paling teruk. Kajian dalam laporan toksikologi tahun 2022 mendedahkan bahawa hidangan kecil scallop mungkin mengandungi sehingga 1.8 mikrogram kadmium bagi setiap gram tisu. Sebagai rujukan, had pengambilan mingguan selamat yang ditetapkan oleh WHO hanyalah 7 mikrogram bagi setiap kilogram berat badan. Ini bermakna, bagi individu seberat 70 kilogram, hanya beberapa biji scallop sederhana sudah cukup untuk membuatkan anda hampir mencapai had keracunan. Kadmium yang masuk ke dalam badan akan kekal di sana selama-lamanya, terutamanya terkumpul dalam buah pinggang dan merosakkan fungsi penapisan secara perlahan-lahan. Bagi warga emas yang kadar penapisan buah pinggangnya memang sudah menurun secara semula jadi, ini akan mengakibatkan protein dalam air kencing, tekanan darah tinggi, serta penurunan tenaga yang ketara. Selain itu, kepekatan asid lemak omega-3 dalam scallop adalah sangat rendah berbanding kerang-kerangan lain, sedangkan omega-3 sangat penting untuk kesihatan otak dan kelenturan sendi kita. Tempat pertama, Trojan horse, alergi dan kolesterol, udang. Udang memangkinkan perkembangan artritis dan meningkatkan lemak darah lebih pantas daripada hampir mana-mana makanan laut yang lain. Risiko besar udang kepada warga emas bukan hanya daripada pencemaran alam sekitar, tetapi daripada ciri-ciri semula jadinya sendiri. Pertama, sama seperti sotong, udang mengandungi kolesterol yang sangat tinggi. Segenggam kecil udang, kira-kira 3 ounce, mengandungi sekitar 180 mg kolesterol. Bagi warga emas berusia 60 tahun ke atas yang keanjalan arterinya sudah menurun, ini adalah bebanan besar. Satu kajian tahun 2021 dalam Jurnal Perubatan Terkemuka, Circulation, memantau 8,700 warga emas dan mendedahkan bahawa mereka yang mengambil lebih daripada 300 mg kolesterol diet setiap hari mempunyai risiko strok 35% lebih tinggi.
Walau bagaimanapun, kolesterol hanyalah permulaan. Udang mengandungi protein otot yang dipanggil tropomyosin, yang diiktiraf sebagai salah satu alergen makanan utama di dunia. Apa yang paling membimbangkan ialah ramai orang yang tidak pernah mengalami alergi mungkin tiba-tiba menunjukkan tindak balas terhadap udang selepas usia 60 tahun disebabkan perubahan sistem imun. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan chitin yang terdapat pada kulit udang. Walaupun selepas dibersihkan, serpihan kecil mungkin masih melekat pada isi udang. Chitin adalah serat yang tidak dapat dihadam oleh badan kita, dan bagi warga emas yang sistem penghadamannya sudah lemah, ia boleh menyebabkan perut kembung dan keradangan usus. Akhir sekali, kebanyakan udang di pasaran hari ini adalah hasil ternakan yang sering dirawat dengan antibiotik. Pengambilan sisa antibiotik secara berkala dikaitkan dengan rintangan antibiotik dan gangguan bakteria baik dalam usus warga emas. Jadi, jika anda menyangka udang adalah pilihan protein rendah lemak yang ringan, sila fikirkan semula risiko kolesterol tinggi, protein alergen, dan sisa antibiotik di dalamnya. Setelah meneliti makanan laut yang harus diwaspadai, sekarang masanya kita beralih kepada 4 jenis makanan laut penyelamat nyawa yang harus dimasukkan ke dalam diet anda. Tempat keempat, minyak gamat semula jadi untuk sendi gamat, sea cucumber. Gamat, hidupan laut yang rupa bentuknya mungkin tidak menarik ini, adalah pilihan yang sangat bernilai bagi warga emas yang ingin menguatkan sendi dan membaiki kesihatan kulit. Keajaibannya terletak pada sebatian unik yang dipanggil triterpen glycosides. Kajian dalam jurnal Sains Molekul Antarabangsa menunjukkan bahawa warga emas yang mengambil ekstrak gamat setiap hari mengalami pengurangan sakit sendi sebanyak 35% dalam tempoh hanya 12 minggu, selain kelenturan yang meningkat ketara. Sebatian ini bertindak seperti ubat tahan sakit semula jadi tanpa kesan sampingan buruk kepada perut. Lebih penting lagi, gamat kaya dengan chondroitin sulfat, chondroitin sulfate, bahan bintang dalam produk kesihatan sendi yang mahal, tetapi dalam gamat, ia berada dalam bentuk yang paling mudah diserap oleh badan kita. Ia juga kaya dengan kolagen untuk menyokong kesihatan tulang rawan dan keanjaran kulit. Tempat ketiga, ahli bomba super untuk keradangan sendi, kupang bibir hijau, green lipped mussel. Kupang, terutamanya kupang bibir hijau dari New Zealand, adalah pilihan makanan laut yang sangat bermanfaat tetapi sering diabaikan oleh warga emas di Malaysia. Ia mengandungi senjata rahsia melawan keradangan iaitu campuran asid lemak omega 3 yang sangat istimewa, terutamanya komponen yang dipanggil ether. Penyelidik mendapati kesan anti radang ether adalah lebih kuat dan tepat berbanding EPA dan DHA dalam minyak ikan biasa. Ia mampu menghalang enzim kunci 5-LOX yang mencetuskan kebakaran keradangan dalam sendi kita. Hasil kajian tahun 2020 menunjukkan warga emas yang mengambil ekstrak kupang ini mengalami pengurangan ketidakselesaan sendi sebanyak 42% dalam 12 minggu. Selain itu, ia juga kaya dengan zinc, selenium, zat besi, dan iodin. Cara memasak terbaik adalah dengan mengukusnya bersama bawang putih dan herba. Tempat kedua, stesen penjana tenaga untuk lelaki dan wanita, tiram, oyster. Tiram adalah pilihan makanan yang sangat baik untuk mereka yang berusia 60 tahun ke atas, terutamanya bagi yang merasa kurang bertenaga, rambut menipis, atau luka lambat sembuh. Tiram adalah kapsul nutrisi pekat dalam cangkerang keras. Hanya dengan memakan 2 biji tiram bersaiz sederhana, anda sudah memenuhi lebih 100% keperluan zinc harian anda. Zinc memainkan peranan penting dalam meningkatkan imuniti, penyembuhan luka, dan menyokong tahap hormon yang sihat serta kejelasan kognitif. Kajian menunjukkan sehingga 40% warga emas mungkin kekurangan zinc tanpa disedari. Selain itu, tiram menyediakan vitamin B12 dalam jumlah yang besar untuk melindungi kesihatan saraf dan metabolisme tenaga. Satu hidangan tiram membekalkan lebih banyak B12 berbanding sekeping daging steak. Ia juga kaya dengan selenium untuk tiroid serta kuprom untuk sintesis kolagen dan kekuatan tulang. Tempat pertama, sarang burung laut sea mouse, rumpai laut Ireland. Sekarang kita sampai ke puncak senarai. Bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas,
pilihan makanan laut paling bermanfaat bukanlah ikan atau udang, tetapi tumbuhan laut yang dikenali sebagai sea moss atau rumpai laut Ireland, di Malaysia kadang-kadang dipanggil sarang burung laut. Ia adalah sumber nutrisi luar biasa yang mengandungi lebih 90 jenis mineral mikro yang diperlukan badan kita termasuk magnesium, kalium, dan zat besi. Ia ibarat membekalkan semen berkualiti tinggi untuk mengukuhkan setiap bahagian binaan badan anda. Namun, apa yang menjadikannya sangat unik ialah ia adalah sumber prekursor kolagen berasaskan tumbuhan. Walaupun ia tidak mengandungi kolagen secara langsung, ia kaya dengan semua bahan mentah yang diperlukan badan kita untuk mensintesis kolagen sendiri. Seiring peningkatan usia, pengeluaran kolagen merosot dengan ketara. Kajian tahun 2022 menunjukkan warga emas yang mengambil sea moss dalam diet harian mengalami peningkatan mobiliti sendi sebanyak 37% dalam masa 8 minggu, manakala kekeringan kulit berkurang sebanyak 29%. Dari segi kesihatan perut pula, ia mengandungi mucilage yang tinggi, sejenis serat larut yang membentuk lapisan perlindungan gel di dalam usus untuk merawat keradangan dan membaiki dinding usus yang rosak. Untuk penyediaan terbaik, pastikan anda membilas sea moss mentah dengan teliti dan rendam dalam air selama 12 hingga 24 jam sehingga ia kembang, kemudian kisar sehingga menjadi tekstur gel yang halus. Cadangan pengambilan adalah 1 hingga 2 sudu besar setiap hari dalam minuman atau sup. Kini anda sudah faham dengan jelas bahawa pilihan makanan laut anda memainkan peranan besar dalam menyokong atau memburukkan kesihatan sendi anda. Apabila mencapai usia 60 tahun, sedarilah bahawa keupayaan pemulihan badan tidak lagi seperti dahulu. Setiap suapan adalah sangat penting. Sotong, jejari ketam, scallop, dan udang mungkin sudah menjadi hidangan kegemaran anda bertahun-tahun, namun di dalam badan, mereka mungkin sedang meningkatkan kolesterol dan menyebabkan kekakuan sendi secara diam-diam. Berita baiknya, kita mempunyai pilihan yang lebih baik. Gamat, kupang, tiram, dan sea moss menyediakan nutrisi kuat yang diperlukan badan untuk proses pembinaan semula secara semula jadi. Mereka bukan sekadar makanan, tetapi sekutu kesihatan yang terbukti secara sains. Antara senarai tadi, makanan laut mana yang paling mengejutkan anda? Sila kongsi pendapat anda di ruangan komen di bawah. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila berikan tanda suka, like, dan kongsikan kepada warga emas lain yang memerlukan. Langganlah saluran kami untuk terus mendapat nasihat kesihatan yang saintifik dan praktikal. Setiap perkongsian anda mungkin menyalakan sinar harapan bagi rakan yang lain. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.